Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat burnt cheesecake yang ini versi gluten free tanpa tepung gandum. Rasanya memang dah lama Dila tak buat video, tapi Dila pun dah sihat sikit, jadi Dila buat video balik lah. Dalam video kali ni, Dila simpan burnt cheesecake ni lama dalam peti. Jadi dia agak macam keras sikit, tak cair-cair lembik. Kalau suka yang cair-cair lembik tu boleh je makan masa tak payah simpan peti. Nanti dia akan jadi tekstur dia macam lembik sikit lah. Yang macam biasa yang tepung gandum tu, tapi rasa dia sama je, tak ada beza. Walaupun yang ni versi gluten free. Untuk bahan dia, Dila pakai krim keju lebih kurang dalam 250 gram. Satu ketul yang kecil ni tau. Tak kisahlah brand apa pun. Yang ni dah pakai susu full cream 200 ml. Ataupun boleh pakai whipping cream. Dila tak ada whipping cream, jadi dah pakai je susu. Lepas tu setengah cawan gula tebus organik atau apa-apa gula yang ada kat rumah. Lepas tu 2 biji telur. Dah pakai telur grade A, 2 sudu besar tepung jagung. Jangan lebih. Lepas tu Dila ada esen vanila. Yang dah pakai pure esen vanila. Lepas tu ada lemon. Mula sekali masukkan ke semua sekali cream cheese ni dekat dalam blender. Dila pakai blender je. Kalau nak putar guna mixer boleh. Tapi Dila pakai blender je cukup. Dila patahkan dia kepada 2 lah. Sebab nak bagi senang dia blender je lagi. Lepas tu masukkan 2 biji telur grade A. Yang ni telur ni janganlah telur sejuk daripada peti sejuk. Telur yang suhu bilik. Lepas tu masukkan gula tebus organik ni setengah cawan. Lepas tu masukkan susu ataupun whipping cream. Dila masukkan susu je. Dila tak ada whipping cream. Lepas tu masukkan tepung jagung 2 sudu besar. Yang ni jangan lebih. Kalau lebih nanti kek tu jadi keras, lepas tu tak sedap. Cukup 2 sudu. Memang nanti tekstur dia akan cair. Lepas tu masukkan esen vanila. Kalau tak nak pakai pun tak apa, sebab nanti kita letak lemon juice. Tapi Dila pakailah esen vanila. Lepas tu Dila tak ada lemon, dia pakai je limau nipis yang ada kat rumah. Tak apa, sama je. Anggaran dia dalam 1 sudu kecil macam tu. Lepas tu boleh mula blender. Kalau tak nak blender, boleh pakai mixer. Sama sahaja. Sampai adunan ni dah sebati macam tu. Tengok tekstur dia memang cair macam ni. Tak apa, jangan panik. Biarkan dia sebab dia memang cair. Jangan tambahkan tepung. Lepas tu buih-buih tu kalau boleh buangkan dia dulu. Dila pakai loyang saiz 6 inci bulat. Lapik dengan baking paper. Untuk resepi kali ni boleh pakai saiz 7 inci bulat ataupun 6 inci bulat. Tuangkan adunan. Kalau boleh adunan ni tuang lepas tu tapis. Sebab tak nak ada buih-buih tu. Nanti bila dah siap bakar, buih-buih tu dia jadi macam berlubang-lubang tau. Bakar pada suhu 200 darjah Celsius 30 minit. Ataupun 25 minit lah. Tak kisah. Sehingga masak. Ikut oven sendiri. Yang ni suhu oven Dila lah. Okey, lepas tu yang ni rupa dia bila dah siap masak. Dila tak tapis, jadi ada gelembung ada buih-buih tadi kan, dia jadi macam berlubang-lubang. Kalau nak cantik, tapiskan dulu. Yang ni tunggu dia betul-betul sejuk, baru boleh potong. Dia mula-mula masak ni dia lembut tau, dia macam lembik macam ni. Yang ni rupa dia bila Dila dah sejukkan daripada peti sejuk. Dia memang akan tenggelam sikit.